Soalan terakhir, mas kahwin kau mahal, susahlah orang lelaki nak bini. Dah mana soalan? Mas kahwin kau mahal, susahlah orang lelaki nak bini. Dah mana soalan? Tak ada soalan. Jadi gitulah. Nabi kata perkahwinan yang paling berkah, yang paling murah mas kahwin. Tapi tak embuh, hak Nabi ni tak embuh. Nak hak ramai tu. Nak hak ramai tu nak naik harga tu hak orang ramai ni hak bodoh. Orang ramai ni orang jahil. Nak walakin aksarana sila ya'lamun zahira minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Majoriti hak manusia ni, hak ramai ni bapak jahil Tuhan kata. Faham? Nabi kata ni hak minoriti orang nak. Perkahwinan paling berkat, paling murah belanja. Ingat baik, yang tok harga mahal tu apa? Kan dia tu suami nak tanggung dosa anakmu. Ingat kita, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bila kita jawab tu, dia jadi isteri kita, bermakna aku tanggunglah dosanya mulai pada saat sekarang. Kena faham baik. Tok tua kita tu, ayah ngatin perempuan, kena reti tu. Bila menatu mu jawab gitu, mu tak pikul dosa, dia pikul dosa pula. Dah apa nak cah mahal-mahal, apa nak tolong pikul dosa anakmu? Betul tak? Angan bodoh kan? Nah, dia kan bukan sekali ni je, dia WPT. Katakan kita murah lah RM1,000 lah mas kahwin. Tak ada hal dah. Pasal bulan-bulan, pula tak? Wajib beri pula. Makan kena beri 2 kali sehari. Sekali makan kenyang. 2 kali makan kena 2 kali kenyang. Kurang pada tu berdosa. Kalau minum, kena beri minum pula sekurang-kurang. Kalau kita ni segelas air, petang segelas pula, 2 gelas. Baju ni ulama kata 2 pasang setahun, daripada atas kepala sampai ujung kaki. Dengan scarf, dengan tudung kot luar, dengan baju kurung, baju dalam, kain dalam, jubah kot luar, lepas tu sarung kaki, selipar. 2 pasang setahun. Wajib kena bayar. Nah, patut bulan hari-hari makan, patut banyak. Kalau sakit, wajib beli obat. Kalau tak lagi klinik, wajib bagi doktor di rumah. Tak bayar, dosa. Tak ada piti nak beli rumah, wajib sewa. Banyak kena keluar tu. Nak nak cah mahal-mahal dia tu. Dia orang gitu belaka. Takkan kita nak buat 4,000, orang lain sini kampung ni 8,000 belaka. La ilaha illallah. Mu ikut apa orang bodoh ramai-ramai. Dia berlawan, rumah ni 10, rumah ni 12. Rumah ni 13,000. Nah, lainlah puang tu pada batu. Berapa mek? 11,000, 12,000. Dah apa? Dia gini, dia hafal Quran 30 juzuk. Lepas tu tamat ngaji sunang sitah. Apa? Alfiah Ibn Walid, ingatlah dalam dada tu. Nah, boleh tahan kira. Deh, ni puang sira talabi macam teh. 10,000. Nah. Basuh kecing tak cuci, hek nipah tak boleh nak beza, istihadah pun tak kerti nak beza. Asal tubik darah tepek. Tengok tak ada biung lepas kot tikak. Asal tubik darah tepek. Tengok tak ada biung kot tikak. Nyanda bahan atas kepala posmeng. Hukum tak kerti. Asal merah tak semayang. Asal merah tak semayang. Dah bodoh ke cerdik. Bodoh tu tak kerti kau. Dah bodoh takkan 10,000. 1,000 sudah ha. Betul tak? 10,000 ni pandai belaka. Jahit boleh pandai. Baju Melayu, jubah, murak, baju kemeja, boleh buat segala jenis pakaian. 10,000 belanja mas kahwin. Kuih tradisional, akak belauk, tahi itik, tahi minyak, kuih koci, nampak? Boleh belaka. Sip lagang, sip kabu, sip minyak, sip biryani, sip tandori, reti belaka. Nak letak 10,000. Nak? Sulang boleh, tikang leher boleh, jelujur pandai, cross stitch pandai, boleh buat bergetuk-getuk pula, boleh gubah bunga. Baru padang 10,000. Nak? Comel pula muka, mata sekali selek gitu, rebah 3 ekor nak kucing tengok. Nak? Ni mata beleh 8,000. Berapa mek? 10 ha. Jari kaki panjang pendek jari kaki. 10,000. Nak? Bukan kita nak ini, tapi kita tak pandang batu. Tak erti bak pekoh semayang, tak erti hukum semayang, tak erti hukum imam tukar dengan hukum Islam. Nak letak 10,000. 1,000 ke? Nak perempuan ni tubik oleh diploma, hak ni ijazah, tak pandang benda. Nak tengok pada buku resipi, saling jangan hak kutip dalam tenik hak tulis. Tengok dia buat ketuk lelaki dia. Jepuk. Buat jepuk.
Wak jepuk 1,000 dah mas kahwin. Nah, kalau hak 10,000 ni, tok laki tak panggil nama, ketuk meja. Berlarinya, tengah basuh, tendang masih masuk, berlari kat tok laki. Tu 10,000, betul tak? Kita makan nasi ni piping tangan ni, kita balik kerja di piping dah, dia tunggu kat pintu. Kalau kita naik kereta, dia tolong buka pintu. Perempuan hak 10,000, hak mas kahwin mahal. Baru puas hati. Kita berhenti tak berhenti kereta tengah jalan tu kedah itu ni. Faham? Tolong buka. Ambil ni briefcase ni, beg yes bomb waktu beg. Piping tangan untuk lelaki. Kalau pakai motor buruk, tolong tokak, tolong cabut topi. Tolong bawa supik lenyai waktu beg. Nah, tu piping. Sila naik bang. Nampak? Sila makan bang. Bawa pergi ke kursi, terik kursi, biar lelaki duduk. Jangan terik jauh enggak, takut luling pula. Maknanya duduk molek, disilakan makan bang. Kalau mana-mana rasa tak kena, terlebih masin, terlebih tawa, saya minta maaf, saya bagi pulak di lain kali. Dia tok laki kecak dulu, baru kita rasa. Tok laki dah ambil kacang, kita dah akan kacang. Tok laki dah ambil ayam, kita dah ambil ayam. Tu 10,000. Nampak? Pagi-pagi kita bangun tu tuala dia dah berak katil. Lepas gigi duduk dah atas beru. Selipang ngadap bilik air. Faham? 10,000. Mana? Setuju? Gitu 20 aku bayar. Nah. Ni dak kita nak tidur. Orang nak perempuan hak mahal-mahal, dia panggil harga mahal. Kita nak masuk tidur, dia tanya, abang masuk pukul berapa? Abang nak masuk pukul 10, pukul 9 dia masuk dah, kebah tempat tidur. Ni tak boleh ni tak kena dah ni. Kemarin yang pakai dah selimut ni, tukar selimut. Cadar ni, cadar ujung cadar dengan latar ukur ni, suka air, biar sama. Batas betul molek, kebal letak molek macam dalam hotel. Kan tengok hotel kan bersih. Ujung selimut biar sama kaki. Jangan biar ada sebarang bau. Bunga-bunga melar tu kutik-kutik atur kat atas batas. Bawah batas mayang daun pandang ni. Faham? 10,000. Ni tok laki masuk tak malang tumbah dak masuk lagi. Kawan tu mahal dah tadi telur dengan kulit-kulit telur makan. Nyek dak masuk. Tengok labu-labi 2 jam. Dah lah tu letak peluk belakang atas katil, menambung untuk lelaki. Tengok benda pelayar atas katil. Dengan pasirnya, cari batal nak tidur tengah hari tak ada. Balik nak tidur tengah hari letih ingat, cari batal tak ada. Batal jatuh tanah nak main gocoh tadi. Lapang. Gagal-gagal bawah cari selimut, bahan tai kucing. Allah, macam mana tu kata, kalau kita betul-betul harga mahal, biar mahal sungguh. Macam kereta nak jual kereta kacil, dia nak jual apa? Gini kita nak jual dalam 140,000 siapa dia nak beli? Tak pandang batuk nak jual 100,000, biar kereta molek. Tengok Allah, Ferrari 140 tak ada. Pasal kata kerja 160 duk ni gaji nak jual 80,000. Biar pandang batuk. Jadi kalau kita nak kata sepanjang sini duk tinggi ke harga, rasa bagus saja. Kita rasa berapa mas kahwin? 10,000. Berapa mas kahwin? Hebat dia tak ada kebatan bila kita terhatu. Kalau dengar sangat pada perintah Nabi SAW, sebaik-baik, seberkat-berkat perkahwinan yang paling murah belanja mas kahwinnya. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita dipanjangkan ngomong, bertemu sekali lagi di kuliah berikut jatuh pada 24 hari bulan juga bulan Mac 2011, Masjid Kampung Cekok, Panji Cekok. Masjid Kampung Cekok, Panji Pengkalan Cekok. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'al ma'ana wa lana wa lana hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.